Ramai orang kejar emas. Tapi orang yang faham kitaran kekayaan tak akan pernah tinggalkan perak ataupun silver. Perak bukan sekadar logam murah. Ia adalah aset yang strategik. Apa kelebihan perak yang masih ramai orang tak tahu? Dalam sejarah keuangan dunia, perak sentiasa berada di belakang tabir. Senyap bukan bermaksud tidak diperlukan. Sebenarnya perak ada dua kuasa serentak yang ramai daripada kita tidak perasan. Yang pertama, perak juga aset menyimpan nilai. Sama seperti emas. Yang kedua, perak adalah logam industri. Banyak digunakan secara meluas dalam EV, solar panel, elektronik, perubatan dan juga teknologi hijau. Apa maksudnya? Bila ekonomi tidak menentu, perak dilihat sebagai pelindung nilai. Bila ekonomi berkembang, permintaan industri terhadap perak melonjak tinggi. Double demand, double potensi. Berbeza dengan emas yang lebih defensif, perak lebih agresif bila masuk fasa pertumbuhan ekonomi. Sebab itu, harga perak lebih rendah supaya mudah untuk kita bermula. Seterusnya, volatiliti perak lebih tinggi, potensi gandaan lebih besar. Seterusnya, nisbah emas kepada perak adalah petunjuk kepada peluang jangka masa panjang. Orang kaya tak tunggu harga perak murah. Mereka kumpul masa orang lain tak pandang. Kesimpulannya, perak bukan pengganti emas. Perak sebenarnya adalah pelengkap strategi kekayaan. Emas jaga nilai, perak cipta peluang. Jadi kalau anda nak mulakan simpanan aset berharga selain daripada emas, perak adalah jawapannya. Anda nak beli perak, boleh pergi dekat saya punya profile, klik saja button sign up. Nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.